Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Artinya, dan gegarkanlah ke arahmu batang pohon korma itu, nescaya ia akan menggugurkan kepadamu buah korma yang masak lagi segar. Keterangan ayat, Maryam alaihissalam juga disuruh agar menggoncangkan batang pokok korma supaya gugur kepadanya buah korma yang masak untuk dimakan. Perintah ini berlaku ketika Maryam alaihissalam berada dalam keadaan lemah selepas melahirkan anak. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap mengajarnya supaya berusaha dan mengambil sebab. Kurma yang masak, rutaban janiya, merupakan makanan yang berkhasiat dan memberi tenaga sesuai untuk memulihkan kekuatan Maryam alaihissalam selepas bersalin. Antara petunjuk ayat yang pertama, Islam mengajar bahawa manusia perlu berusaha walaupun Allah berkuasa memberikan sesuatu tanpa usaha. Kedua, rezeki yang dikurniakan oleh Allah sering datang bersama usaha dan ikhtiar daripada hamba. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada hamba-Nya dengan cara yang penuh hikmah dan sesuai dengan keadaan mereka. Kaedah beramal yang pertama, hendaklah kita berusaha dan tidak hanya bergantung kepada harapan tanpa melakukan ikhtiar. Kedua, hendaklah kita mengambil sebab-sebab yang diharuskan oleh syarak dalam mencari rezeki dan menyelesaikan masalah. Ketiga, hendaklah kita sentiasa bertawakal kepada Allah setelah melakukan usaha yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita rezeki yang halal lagi baik dan menjadikan kita hamba yang rajin berusaha serta sentiasa bertawakal kepadanya. Amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.